Tak pernah tengok ulam ni kan. Ulam pucuk petai. Nak try? Bau petai. Oh, bau petai. Try lah. Beli lah. Mesti suka. Cuba. Lawannya lengkuas dia geram. Ni? Bunga betik ulam. Ini apa? Oh, bunga betik. Lengkuas. 3 kilo. Apa ni? Dia banyak ni RM2. Kat ni RM5. Ni nak? Buat stem sangat sikit sedap eh. Ha? Dia gelap sikit. Buah setoi. Ni buat setui. Selalu kecil ni besar. Kalau buat stem besar lagi sedap. Kulit dia buat sambal. Oh, buat asam pedas. Kulit dia sambal belacan. Potong macam kita buat macam buah pelak. Ni macam buah setoi. Tahu? Tok selalu buat tok dia. Cuba buka satu. Kilo 12 adik. Manis kan macam? Manis kan macam? Dek, buka dek. Ha, boleh. Cendol biasa. Dia. Bihun sup kok dia. Mana mak? Apa dia mak? Oh, okey. Apa dia? Bihun sup lagi. Kali ni bihun sup kok diang. Laksa pula. Tu dia. Tu. Elok likat. Mai sini semua teringin. Dia jagung pun banyak. Ni siapa nak beli. Tapi ada kat pergelih je lah. Putu kaca. Ambil pi lah semua. Lama tak makan putu beras. Cakak ayam. Siput. Bangkit. Yang ni apa nama tu? Buat setui dia lembut sikit. Ni buah setui. Ni buat setui dia kasar sikit. Buat setui ni lembut ni. Tapi tak ada tadi. Yang kecil dalam kereta tu. Tu ciku.